Follow saya kalau nak saya jawab soalan anda. Tuan-tuan, saya nak jawab soalan daripada Ridwan Hamzah 90. Dia bertanya, bang nak tanya kalau blacklist hutang bawah 100k akan ada sekatan ke untuk orang ulang alik ke Singapura? Saya konsultan tapi nak juga tahu ilmu pasal ni. Tuan-tuan, saya perasan semenjak saya baru buka akaun baru ni, selepas saya kehilangan akaun hampir 200,000 jumlah follower, banyak property agent, car seller, consultant, finance juga membuat reference kepada saya. Dan saya sudi untuk menjawab soalan-soalan ini berdasarkan kepada pengalaman saya dan pengetahuan saya. Okey tuan-tuan, untuk menghalang seseorang keluar daripada negara, anda perlulah untuk membangkrupkan orang itu. Dan untuk membangkrupkan orang itu, ia perlu mengikut akta kebankrupan terkini, berapakah nilai ambangnya. Dulu 30,000 boleh bankrupt, kemudian 50,000 boleh bankrupt. Sekarang 100,000 baru boleh bankrupt. Jadinya tuan-tuan, sekiranya anda nak halang orang itu keluar negara, anda kena pastikan orang itu mempunyai hutang sehingga 100,000. Kalau dia hutang 80,000 dengan anda tidak boleh nak bankruptkan dia. Dan anda perlu cari lagi orang lain yang berhutang 20,000 lebih. Anda kena beli hutang itu daripada orang itu dan masukkan dalam kebankrupan, insolvensi, untuk anda membangkrupkan orang itu untuk pastikan hutangnya di atas 100,000. Sebab itulah tuan-tuan, kadang-kadang ada orang sanggup membeli hutang itu hanya kerana nak mencapai jumlah ambang 100,000. Dan tuan-tuan, sekiranya anda bankrupt, banyak lagi halangan anda, termasuk dengan menandatangani perkara-perkara berkaitan dengan komersial, dan anda akan ada masalah untuk buka akaun bank dan macam-macam lagi selain daripada anda dihalang untuk keluar negara. Dan itu saja tuan-tuan. Seperti biasa, Maklum Membantu Rakyat Malaysia mendapatkan dana daripada bank koperasi dan agensi kerajaan. Dan seperti biasa dengan Maklum, pinjaman anda menjadi lebih mudah.